Saya nak kongsikan satu fakta yang menakutkan yang ramai orang tak sedar. Ramai pesara yang bersara dengan pencen dan dengan KWSP akan jatuh miskin selepas 10 tahun. Nak tahu kenapa? Jom saya terangkan. Pesara kerajaan terima duit pencen 50% je daripada gaji terakhir mereka. Katakan pesara kerajaan tersebut terima duit pencen sebanyak RM3,000 sahaja sebulan. RM3,000 ni tiada increment dan kekal nilai dia sehingga pesara tersebut meninggal dunia. Jadi kalau pesara tersebut terima duit pencen sebanyak RM3,000 sebulan, macam mana dia boleh jatuh miskin? Sebab adanya inflasi. Kenaikan harga barang akan meningkatkan kos sara hidup. Dalam masa 10 tahun, nilai RM3,000 tu pun dah jauh daripada sudut kuasa beli. Bermaksud dalam tempoh 10 tahun, ramai pesara yang tak boleh nak survive dengan duit pencen mereka. Sama juga dengan pesara yang pencen dengan duit KWSP. Simpanan yang banyak akan menyebabkan ianya jatuh nilai bersama dengan inflasi. Tapi berbeza dengan pesara yang simpan dana persaraan mereka dalam bentuk simpanan emas. Mereka dapat hidup selesa sepanjang zaman persaraan mereka. Antara fungsi emas ni tuan-puan, ia dapat kekalkan kuasa beli kita tak kisah kita hidup dekat zaman mana sekalipun. Sebab kenaikan harga emas selari dengan inflasi. Harga barang naik, harga emas pun turut naik. So rancanglah dana persaraan tuan-puan sebaiknya dan simpanan yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun dalam bentuk emas. So tuan-puan yang berminat nak simpan dalam bentuk dinar dan juga gold bar yang macam ni, boleh rujuk pin video saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Dapat sesuatu? Boleh follow.